Cikgu, ini semua tarikh untuk mohon KKTM IKM ke? Okey, ini bagi menjawab persoalan untuk permohonan TVET 13 Oktober ini di UP_TVET. So, bagi menjawab persoalan ini, tolong save video ini dan kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan juga kepada anda yang dah tahu tarikh untuk mohon KKTM dan IKM daripada institusi MARA, anda boleh komen dekat ruangan komen tarikh yang sebenar juga, supaya mereka melihat video ini dapat juga jawapan daripada anda. So, kepada anda, KKTM dan IKM ni adalah di bawah institusi TVET, di bawah MARA, Majlis Amanah Rakyat. Pada 13 Oktober nanti, boleh dikatakan unit pengambilan TVET ni, UP_TVET adalah untuk sistem kemasukan keseluruhan program-program TVET di Malaysia. Dan ada juga sistem-sistem pengambilan untuk unit tu sendiri, iaitu MARA sendiri pun ada institusi ataupun platform pengambilan mereka sendiri melalui sistem SPUIPM. So, untuk makluman anda, tak silap saya, untuk permohonan masuk ke KTM dan IKM akan dibuka pada bulan November 2025. Tetapi pada 13 Oktober nanti anda boleh semak sekali lagi dekat UP_TVET. Adakah permohonan untuk masuk ke Institut Kemahiran MARA ataupun KKTM ni dah dibuka ataupun belum? Boleh semak dahulu dan sentiasa follow institusi MARA ataupun IKM, KKTM di mana-mana platform di mana mereka akan maklumkan tarikh kemasukan ataupun tarikh permohonan untuk anda masuk ke program yang mereka tawarkan. So, pastikan anda alert, dan kalau kawan-kawan kita yang melihat video ini tahu tarikh sebenar, boleh komen dekat ruangan komen.